Hai dan Assalamualaikum semua. Selamat datang ke sesi penerangan kita. Okey, hari ni kita nak sembang pasal satu topik yang sangat penting dari modul penghayatan hadis. Cuba anda bayangkan, Islam ni macam rumah tempat tinggal kita. Nak pastikan rumah tu betul-betul kukuh, tak roboh bila ribut, mesti kena ada tiang asas yang kuat kan? Jadi hari ni kita nak kaji tiang-tiang tu melalui kefahaman hadis yang ketiga. Jom kita selami sama-sama. Okey, ringkas je agenda kita hari ni. Kita akan mula dengan pengenalan tentang hadis 3. Lepas tu kita tengok 5 rukun utama Islam. Kita juga akan sentuh soal bukti iman di hati, ibadah yang melibatkan fizikal dan harta, dan macam mana kita nak amalkan semua ni sebagai seorang pelajar setiap hari. Akhir sekali, kita buat sikit kesimpulan. Alright, jom kita mula. Kita masuk bahagian pertama, pengenalan hadis 3, iaitu bagaimana membina asas sebuah rumah yang kukuh. Anda mesti dah biasa sangat dengar perkataan rukun kan? Maksudnya asas atau tiang seri. Rasulullah SAW ada bersabda yang bermaksud Islam didirikan di atas 5 perkara. Poin yang paling penting kat sini ialah angka 5 tu. Ingat tau, bukan 3, bukan 10, tapi 5 tiang keras. Kalau kelima-lima ni teguh, insya-Allah teguhlah seluruh rumah Islam kita. Seterusnya, mari kita tengok dengan lebih dekat ke 5 rukun Islam utama ni yang menjadi tiang agama kita. Okey, 5 rukun ni sebenarnya bukan sekadar senarai nak dihafal masa nak periksa je tau. Ini betul-betul tiang agama situ yang sebenar. Jom kita sebut sama-sama. Pertama, syahadah. Kedua, solat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Dan yang kelima, haji. Kalau anda perasan, susunan ni sangat istimewa. Ia bermula dari keyakinan dalam hati sehinggalah kepada komitmen fizikal yang lebih besar. Masuk bahagian ketiga, kita tengok apa buktinya iman di hati, iaitu langkah pertama kita. Jadi, sebelum kita buat apa-apa ibadah dengan tubuh badan kita, kita wajib bina asas tu kat dalam hati dulu. Mengucap 2 kalimah syahadah ni ibarat kunci untuk buka pintu rumah kita tadi. Ia adalah pengakuan yang sangat ikhlas dari bibir yang membenarkan apa yang ada jauh kat dalam hati kita. Tanpa kunci ni, tiang-tiang lain tu langsung tak ada tapak nak berdiri. Okey, bila hati dah kukuh, kita beralih pula kepada ibadah fizikal dan harta. Ini tindakan kita yang seterusnya. Lepas hati kita dah mantap, Islam menuntut tindakan yang nyata pula dari kita. Kita perlukan tenaga, masa dan juga harta. Contohnya, solat 5 waktu akan mendisiplinkan diri kita setiap hari. Zakat pula mendidik kita untuk kongsi rezeki dengan orang yang lebih memerlukan. Puasa di bulan Ramadan, ini melatih kita tahan nafsu. Dan akhir sekali, menunaikan haji di Baitullah, di mana ia menggabungkan pengorbanan harta dan juga tenaga kita serentak. Sangat hebat kan? Tapi, untuk rukun yang kelima ni, iaitu haji, ada satu syarat yang sangat penting tau, iaitu bagi yang berkemampuan. Islam ni sangat indah, ia tak membebankan umatnya langsung. Perjalanan agung ni hanya diwajibkan kalau anda ada kemampuan dari sudut keuangan dan juga kesihatan fizikal yang baik. Seterusnya, bahagian yang kelima, macam mana kita nak jadikan rukun Islam ni sebagai amalan harian dalam hidup kita. Anda mungkin terfikir, macam mana rukun-rukun ni relevan waktu kat sekolah? Ia bukan sekadar teori dalam kelas je. Contoh paling mudah, bila anda kongsi bekal makanan dengan kawan-kawan waktu rehat, secara tak langsung, anda dah praktiskan semangat zakat dalam skala yang kecil. Ataupun bila anda jaga tutur kata, tak marah-marah kawan, itu cerminan disiplin berpuasa. Rukun Islam ni sebenarnya adalah gaya hidup kita sehari-hari. Memang, atas kertas sangat mudah kita nak tahu teori tentang kewajipan solat. Dalam Dewan Peperiksaan tu, petik jari je boleh dapat markah penuh. Tapi, ujian yang sebenar, bila jam loceng berbunyi awal-awal pagi, mampukah kita tolak selimut yang tebal tu untuk bangun solat subuh? Teori tak akan bina rumah tahu. Tindakan kitalah yang akan membinanya. Itulah cabaran harian kita yang sebenar. Akhir sekali, kita sampai ke bahagian kesimpulan rukun Islam dengan mengutamakan ilmu fardu ain. Kelima-lima rukun yang kita sembang tadi sebenarnya bergabung rapat untuk membentuk peribadi kita. Tapi untuk nak amalkannya dengan betul, kita sangat perlukan ilmu. Sebagai pelajar, jadikanlah ilmu fardu ain ni, iaitu ilmu asas kewajiban agama macam rukun Islam ni, sebagai keutamaan. Ia bagaikan cahaya yang akan menerangkan jalan hidup kita. Kalau asas ni anda dah betul-betul faham, percayalah, kompas moral anda tak akan tersasar ke mana jua anda pergi.
Jadi, sebelum kita berpisah, cuba tanya diri anda sendiri. Daripada 5 rukun ni, yang mana satu agaknya yang anda rasa nak perbaiki hari ni? Adakah nak cuba bangun lebih awal untuk subuh atau mungkin nak tingkatkan kualiti puasa anda? Jangan tunggu esok tau untuk kukuhkan rumah anda tu. Pilih satu je hari ni dan terus mulakan. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa bersama saya hari ni. Teruskan belajar, sentiasa perbaiki diri dan kita jumpa lagi.